Hai, selamat pagi Malaysia. Sekarang kita berada di rancangan Jalan-Jalan Cari Makan bersama dengan saya, host Mosh daripada DJ FM. Okey, kita sekarang ni sedang berjalan menuju ke farm strawberry dan buah-buah raspberry. Mana? Di Durham. Di Durham, United Kingdom, England. Cuaca amat sejuk dan cuaca tenang. So, untuk mengenali lebih menarik tentang ladang ini, mari kita bersama dengan peladang yang bekerja di sini. Assalamualaikum, Cik. Allah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Kerja sebagai apa kat sini, ya? Memetik buah je. Oh, ya ke? So, tolong ceritakan sikit apa benda yang ada kat sini. Kami daripada host daripada Malaysia ni nak ingin tahu sikit tentang apa yang terdapat di ladang ni. Sila, tolong ceritakan sikit. Masa anda tak ada cerita tahu? Anda pergi diskos. Saya ada kerja sikit semalam, so saya... Ni namanya Ghost Berry. Rasanya masam. Rasanya masam, tapi agak menarik sikit. Macam belimbing raja. Saya pun ingin mencuba. Mungkin dia kata sedap dan saya ingin mencuba. Buah ini boleh dibuat jeruk. Agak menarik. Menarik. Tengoklah reaksi muka kami. Sangat menarik. Sana agak menarik dan ada ramai pelancong-pelancong daripada Pakistan, Jordan dan Syria melancong ke sini juga untuk mendapatkan rasa nikmatnya buah gooseberry di United Kingdom ni. Kita dengar sikit cakap Arab sikit daripada orang daripada Syria. Apa cakap ni? Tak ada, aku tak tahu cakap apa. Aku lah ada orang boleh lah. Ni ada buah terbaru. Namanya buah apa? Ini bukan blueberry. Ini macam delima kecil. So, kita akan bersama dengan Ladang lagi. Dengan juru kamera kita. Apakah pandangan dia tentang ladang ni? Kita bersama dengan juru kamera. Layan. Okey. Saya dah pergi ladang strawberry tadi. Saya dah rasa strawberry sini memang sedap lah kalau bandingkan dengan ladang dekat Cameron. Bukan nak burukkan Cameron tu, tapi mungkin tanah dia tak sesuai lah. Jadi biar je lah kita import aja strawberry banyak-banyak. Dan kita hantar je lah getah banyak-banyak kat Eropah. Okey. Okey, roll on. Sedap ni. Masam tak lah? Sedap.